Guys, finally sneak peek manga Boruto 2 Blue Vortex chapter yang ke-29 dah pun keluar. Awalnya semua orang ingat official takkan keluarkan sebarang sneak peek untuk chapter kali ni tahu sebabnya ialah untuk official chapter kali ni akan rilis pada tanggal 18 hari bulan. Kebiasaannya sneak peek pertama yang akan dikeluarkan oleh tim official 3 ke 4 hari sebelum official chapter keluar tahu. Tapi lain pula untuk bulan ni dan serius guys, aku boleh cakap sneak peek untuk chapter kali ni memang hype gila babeng. Aku dah rasakan chapter yang ke-29 ni akan jadi one of the best chapter untuk series manga Boruto 2 Blue Vortex. Masashi Kishimoto dengan Ikemoto memang tengah masak untuk dalam chapter kali ni tau. Patutlah sneak peek awal untuk chapter yang ke-29 ni keluar lambat kan. Rupanya chapter yang ke-29 ni kita memang akan disajikan dengan pertarungan yang cukup hype di antara dua brothers Otsutsuki iaitu Boruto dan juga Kawaki yang akan berhadapan dengan ancaman Shinju Mamushi. Dan finally kita akan dapat menyaksikan juga potensi sebenar Boruto menggunakan kekuatan karma untuk berhadapan dengan Mamushi selepas time skip. So guys, korang kena ingat tau, video kali ni merupakan spoiler awal ataupun sneak peek untuk chapter yang ke-29. InsyaAllah nanti bila fan translation dah keluar ataupun official chapter dah keluar, aku terus je buat full review untuk manga Boruto 2 Blue Vortex chapter yang ke-29. Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita start sekarang. So, sneak peek awal untuk chapter yang ke-29, kita dapat tengok finally Kawaki mula beraksi, yang mana kelihatan Kawaki terus je mengaktifkan kekuatan karma. Lalu Kawaki terus je mengeluarkan tongkat road hitam menandakan Kawaki dah bersedia untuk bertempur. Panel ni memang lead gila babe. Korang cuba bayang, bagi untuk berhadapan dengan salah satu Shinju yang terkuat iaitu Mamushi, dan bagi untuk mengelak masa depan yang gelap bakal berlaku, Boruto dengan Kawaki terus dia masuk ke dalam mood tempur dengan mengaktifkan kekuatan karma, dan ada kemungkinan yang diorang berdua akan all out supaya ancaman Mamushi dapat ditewaskan dengan segera sebelum semuanya terlambat. Sebabnya korang jangan lupa, misi diorang kali ni untuk berhadapan dengan Mamushi, diorang memang tak boleh nak buat sebarang kesilapan. Lagi-lagi pertemuan sekarang ni akan berlaku dekat dalam desa Konoha atas sebab untuk mengelak dari jura terlibat dalam pertemuan tersebut. So, diorang memang betul-betul kena mengurangkan risiko daripada berlakunya kehancuran, dan diorang perlu hapuskan Shinju Mamushi dalam masa yang sama. Selagi diorang gagal untuk mengalahkan Mamushi dalam jumlah bilangan yang banyak, selagi itulah risiko diorang untuk berhadapan dengan Mamushi semakin tinggi. Sebab korang kena faham, tahap kekuatan Shinju Mamushi ni memang cukup menakutkan dan leceh untuk diorang lawan. Beliau seakan haiwan buas yang sedang memburu Eda dan ingin menghapuskan Otsutsuki iaitu Boruto dan juga Kawaki. Malah Mamushi juga mampu untuk berpecah menjadi banyak. Tapi tahap kekuatan Mamushi tak akan berkurang sedikit sekalipun, melainkan hanya IQ Mamushi je yang akan menurun. So, melihat keadaan Boruto dengan Kawaki sekarang ni dalam mood bertempur, dah memang cukup jelas lah ancaman Shinju Mamushi ni memang tak boleh nak dipandang rendah. Tambahan, selain daripada sneak peek awal yang kita dapat daripada tim official, kita juga dapat dua lagi leaks untuk chapter kali ni, yang mana cover untuk dalam chapter kali ni adalah Boruto dalam mood karma. Memang style teruk guys. Awalnya aku ingat cover page untuk chapter kali ni gambar Mamushi tau, tapi rupanya gambar Boruto dalam mood karma. Dan satu lagi spoiler yang aku dapat, kelihatan Boruto sedang bertarung dengan Mamushi. Lalu Boruto terus je menggunakan serangan Dama Rasengan untuk menyerang 3 tubuh Mamushi. Aku memang dah tak sabar ni guys. Serius guys, aku memang dah tak sabar nak tengok full chapter untuk kali ni. So, apa pendapat korang untuk sneak peek yang telah pun diriliskan untuk chapter yang ke-29? By the way, aku harap juga karakter-karakter yang lain macam Mitsuki ke Sarada akan turut terlibat, akan ada screen time untuk berhadapan dengan Mamushi. Tapi duo ni memang kena all out lah untuk lawan dengan Mamushi. Sebab Mamushi ni aku memang letak expectation tinggi lah daripada Ryu dengan si Matsuri tu hampir hamprak. Aku harap sangat Mamushi ni lebih bahaya daripada Hidari. So, apa pendapat korang? Komen dekat bawah.